yang memegang sekarang ni. Selepas bubar pun mereka masih ada 70-60% lagi kuasa dalam kerajaan tu. Esok bila bubarnya parlimen untuk PRU, kita nak berharapan dengan Pakatan Harapan ni bukan setakat nak lawan dengan Pakatan Harapan. Kita nak berhadapan dengan jabatan-jabatan kerajaan yang dikuasai oleh Pakatan Harapan ni. Dan orang lain tak nampak lah saingan dia tu, melainkan Sanusi. Kalau dia mau bagus lah, kalau dia tak mau kita tak boleh buat apa lah. Tapi macam Syafiq kata tadi, kita tak napi kemampuan Dr. Sam tu. Tapi kemampuan Dr. Sam ni kita tengok cara pentadbiran dia di Terengganu semua okey. Tapi macam memang macam Syafiq kata tadi, penonjolan Dr. Sam ni nampak satu saingan lah kepada Anwar Ibrahim. Abang nampak macam tu lah. Bukan saingan Anwar Ibrahim lah. Yang saingan Anwar Ibrahim adalah Sanusi. Dan Sanusi saja yang layak depan dalam Perikatan Nasional. Abang tak memperkurangkan bersatu, tapi bolehkah bersatu tunjuk seseorang yang mampu bersaing dengan Bapa Non ni dalam hadapi pilihan raya umum ke-16 tu? Pengerusi Perikatan Nasional tak semestinya menjadi Perdana Menteri, betul tak? Tak. Sanusi bukan Pesuruhjaya, tapi dia boleh jadi MB. Kan? Kalau dia kiranya Abah, dia orang main macam mana? Dia orang main nak cuba lagakan antara ulama dengan profesional. Ini diakui. Tapi kita tengok di Kedah, di Perlis, di Kelantan, Kelantan lah salah seorang daripada kepimpinan ulama lah. Tapi kalau kita tengok Terengganu, di Kedah yang kita kata kuasa yang menang besar ni, semua profesional duduk di peringkat pimpinan menteri besar. Tak mana yang kata kita nak tepikan ulama lah apa profesional dan bagai. Ini satu daya-daya jahat yang cuba ditiupkan dalam PAS lah supaya berlaku perpecahan macam mana berlaku pada tim Mat Sabu dululah. Jadi tim Mat Sabu tu jelas kita dah nampak bila Tok Guru pun bagi ruang kat mereka dalam Pakatan Rakyat untuk berjumpa ataupun perhubungan antara dalam Pakatan Rakyat ni, di antaranya yang hadir dulu arwah Salahuddin Ayub, Mahfuz, Mat Sabu, Anafiah Maidin. Semua tu golongan-golongan tu lah, golongan profesional yang pemikiran mereka pun dah bawa ke tanpa DAP, tanpa orang Cina, tanpa orang India, orang PAS ni tak boleh pinjau. Sehingga sampai seakan-akan nak mengubah dasar PAS tu, nak membawa terap kepada pemikiran mereka. Sampai hari ni pun berlaku benda tu. Jadi alhamdulillah lah, selepas